Konten apa? Prank. Tak payah main-main, sumpah tak kelakar. Ya. Aku berhenti AI malam ni. Macam ni, Pan. Stop lah prank orang bila-bila Ramadan ni. Aku baru teringat aku trauma dengan kau punya laban-laban. If I'm Daniel, now you're shining in the light. Dulu pernah jatuh, tapi now you're on the rise. Step by step kau panjat sampai tinggi atas. Orang sabar ni bos, semua orang jadi panas. So every day tak pernah tinggal fight. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanak Wagu Sabahan Boys. Okay guys, so hari ni konten apa Irfan mau buat? Hari ni Irfan mau buat konten apa? Prank lipas. Sebab Irfan masih tercari-cari lagi flow dia macam mana. Cuma Irfan rasa kalau selalunya Irfan letak dalam box. Tapi kita tengok lo keadaan dia. Kalau jadi lah, tidak jadi UIA. Okay. So guys, Irfan pun nak buang masa, Irfan nak mau melengahkan masa. Sekejap lagi Irfan mau gerak pergi office. Jadi apa tunggu lagi? Mari kita saksikan jadi ataupun tidak. Let's go. Okay, so guys, macam yang kita tahu sekarang, saya telah dapat satu review yang sangat on top lah orang bilang. Najla, bayangkan Ipan dapat review dekat YouTube, Najla. Oh my god, dekat YouTube Ipan. Yes. Selalu orang buat dekat aplikasi. Mic tu, mic. Mic tu. Selalu orang buat dekat TikTok, je Ipan pakai YouTube. Yes, sir. Wow. Ipan kena review apa ni? Okay, sekarang kita ada produk di depan tu. Mesti Najla pernah nampak tu produk kan? Of course, Skin TV. Siapa je tak tahu Ipan? Okay, Najla. Okay. Apa tunggu lagi? Unboxing lah. Slowly. Dan produk dia dalam. Sumpah. Ya, produk dia dalam. So, itu di atas dia tadi tu. Saja aja. Ya, sama. Serius tak Ya, ada ya. Serius. Tidak. Ipan. Tidak. Ada something. Apa yang something? Mana produk Skin TV Ipan? Tidak, kita ada Tiger Balm. Ipan, ya Allah, jadi cantik. Ipan ni kalau Aina sumpah dia akan lari satu piece. Kita susun dulu, nanti ada orang masuk. Hah? Okey, cakap Najla. Siapa lagi? Najla rasa? Okay guys, Nazla macam hampa tengok tahap ketakutan lipan Nazla macam ni kan. Aina lagi takut tau. Nazla berani sikit je daripada dia. Ni kalau Aina dan Nazla rasa memang dah Aiman apa dah. Aiman? Ipan. Aiman? Sorry Ipan. Rindu hati. Sorry Ipan. Kenapa sorry dekat Ipan? Tak. Ada something ni. Dah kena, Ipan dah kena smackdown dengan Aina lagi. Ipan serius nak Kena panggil Aina. smackdown. Oh, okey. Boleh. Aina serius takut? Dia takut gila Ipan. Ipan nak panggil dia pula ke? Yes, Ipan mau panggil. Ipan Nazla bagi tahu. Saya cakap Ipan get ready Ipan. Apa ni? Get ready with me ke apa? Get ready bukan. Kalau Ipan sakit ke kena penumbuk ke bagi tahu Nazla tolong ubat ke Ipan, okey? Jangan, tak perlu. Saya boleh mengubati diri saya sendiri. Awak Ipan? perlu mengubati Aiman Junaidi sahaja. Tak perlu pun mengubati saya. Saya boleh berdiri di kaki sendiri. Ipan cakap apa tu? Kaki ke. Okey lah, sekarang Ipan next nak panggil siapa? Kita panggil Aina. Let's go. Aina, okay, jom, let's go. Tolonglah aku buat review. Saya review kau formal sangat ni. Integration. Review kau. YouTube integration. YouTube. Tak sedati. Tu bah macam Abe punya. Bayar kalau nak pakai muka aku. Hai. Aku bayar kau. Sebab kau tahu kan ni dia bayar aku berapa? Lepas tu, Ah. nak bayar aku berapa persen? Kau kat sebelah aku ke kat belakang Aku belakang. Pelik lah review kau ambil ni. Hey. Oh sorry klien, sorry scientific. Klien marah dia.
Skin TV ambil lah saya review. Okay guys, sekarang macam biasa, kalau kamu tengok konten saya tadi tuh, mari kita berehat sebentar bersama Irfan. So, guys, apa yang ada di depan saya nih? Aina, Ya. apa ada di depan Kenapa kau kita? tak panggil partner kau untuk buat review ni? I don't have partner. Okay. I don't have partner. Cepat. Sedangkan klien minta Aina. Oh ya ke? Yes. Klien bolehlah DM saya. Tapi Okay. sayang kalau dia DM nanti dia bagi Okay, dekat guys. TikTok tak? Okay. Wih, aku tak dapat pun benda ni. Tak payah pergi depan tu Dan. Tak payah. Duduk. Aku sudah zoom in di rumah. Okay, korang so Irfan dapat Jangan bercakap lagu je nanti masuk. Aku yang tunjuk depan okay. nanti. Irfan tak nak dong. Kau ni kan. Kau macam pasal dengan aku tau. Kau tahu aku benci lipat Irfan. Sorry Aina. Duduk Aina. Lipas mati je Aina. Duduk. Lipas mati. Serius. Serius talk. Have a seat. Tak payah main-main. Sumpah tak kelakar. Ya. Aku berhenti AI malam ni kalau ada lipat. Tak janji. Sumpah aku berhenti Sumpah, AI kalau janji. ada lipat betul-betul malam ni. Sumpah janji. Duduk. Lipat. Tak ada. Tidak. Apa ya? Dorang harap dengan kulkur je pun. Dah lah, okey. Dah. Duduk. Habis. Unboxing. Dah. Unboxing. Tak nak. Ada apa kat bawah tu tak nak. Ipan, ada apa? Okey lah. Kita letak lah. Duduk. Dah habiskan konten kau? Belum, duduk. Dah lah tu. Okay. Game. Tidak nak. Duduk, have a seat. Okay, Aina. So, Tak nak. Tolong. Q&A. Q&A apa ni? Okay. Tidak. Okay. So, Aina, Tak. aku yang seram dengan kau ni. Ipan aku cakap siap-siap. Sumpah demi Allah kalau lipat betul-betul malam aku resign. First blood. Nanti kan? Baling pun selesai. So, habis lah. Duduk je. Okay, tidak. Okay, habis. Okay, ni kali ni aku dah rasa sedar hati sikit. Okay, guys. So, itulah. Oh, besok. Nah. Dah lah, tak nak. People semua tak kelakar. Okay. Tidak. Kalau orang yang berani pengalipan ni pengotor sebenarnya. Lipas, bukan lipan. Okay, itu saja konten Ipan pada kali ni. Nah. Ipan tak nak. Apa tu Ipan? Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Patutlah kau tak ada partner. Wah, kau gitu oh. So, Aina, kau... Tak ada. Ni last Aina masuk konten Ipan. Ipan ni dah tak nak masuk konten dah. Okay, look at my face. Your face look like cockroach. Cockroach. Okay, kau mau aku prank lagi kan dah ni? Tengok aku. Mau aku prankkan lagi tak? 3 kali bro. So, guys, Aina Tokono. Bawah ni dah apa? Tidak, bawa scientific. Baling tu. Ya, dia lagi sokong kau Comel. Aina, jangan teriak Aina. Nanti tidak orang masuk konten aku Aina. Terbalik mic. Okay Aina, thank you. Aina, siapa lagi penakut? Kau mau aku bagi takut? Sudah, dia orang pertama tadi. Ada? Dia yang suggest nama kau. Aisyah. Aisyah, semua perempuan yang lelaki tidak penakut ke? Dia tak takut. Aku nak panggil dia tapi dia tak takut. Okay, kita pergi orang seterusnya. Let's go. Oh Mami, macam kamu nampak tadi, Syami ada di konten saya sebelum nih. Yang tadi tuh, nih sekarang kita berehat sebentar bersama Skin TV, man. Jadi siap. Lagi emosi ni? Unboxing nih. Okay, masuk lagu. Ini masuk lagu. Hari ini kita akan unboxing apa? Skin TV apps. Lagu aja nih, tidak. Oh ya. Iya.
So kita akan unboxing ni. Tu ada buka dia. Tengah. Ni. Macam ni Pan. Sabar ni. So YouTube integration. Tak macam ni kena benda sama. Ni. Integration ni. Aduh, macam mana ni Syami marah. Aduh. Lepas kita chat. Daus, aku dapat YouTube integration. Lalu review dekat TikTok juga. Ni aku dapat review untuk YouTube. So, ni buat konten dulu, tengah-tengah iklan YouTube. So, nanti kita akan bercakap sikit-sikit. Lepas tu kau unboxing. Unboxing tu kau tak perlu bercakap pun. Oi, sama tema kau dengan apa tu? Okay. Kau unboxing tu, part unboxing tu lagu je masuk. Okay. So, okay. Guys, macam kamu tengok konten tadi tu, ada Daus kan? Yes. So, guys, now kita berehat sebentar bersama apa Daus? Skin TV. Okay, Daus, persilakan. Okay, dapat bercakap kan? Dapat bercakap. Damn. Oh, lipas. Oh, dah nak okey. Jangan senang kalau begini. Tapi aku nak boleh go tadi Aina. Apa yang dia takut? Ini dia memang takut lipas tu. Sampai di rumah memang banyak lipas. Apa kan di sana? Najla sudah kan? Sudah, Najla orang pertama, Aina kedua, lepas tu yang ketiga Syami, kau keempat. Kau panggil ni. Yang kodo. Oh, dia mana? Tapi Oh, aku tak takut. Oh, Jangan risau. Dos sama macam saya, nak pernah aku Taiwan. Okey. Kalau siapa ni? Malkodo kan katak dengan lipas. Aku rasa dia takut. Katak dengan lipas dia takut lah. Tak, Malkodo kan katak. Dia kan kodok. Jadi kan kalau dia nampak ni, dia terkejut sikit pasal makanan. Mesti dia makan. No. Mana Malkodo? Malkodok ah. So, Daus, thank you. Kita pergi orang seterusnya. Let's go. Okay, guys, kita ada orang seterusnya Aisyah. Prank apa pula ni? Bukan prank, Ni stop lah prank orang. Bila-bila Ramadan ni. integration. Apa integration? YouTube integration tu yang apa tu dapat macam AB tu iklan. Okay. Dapat dari AI marketing. Okay. Apa Okay, lagi so- penipuan yang kau nak buat? Aku penipuan. Okay, kita akan bercakap dulu. Lepas tu nanti aku bagi tahu. Lepas tu nanti kau ucap, okay, unboxing. Okay, masa kau unboxing tu tak perlu pun bercakap-cakap. Kau just buka ya. Sebab akan masuk lagu. Sebab ini aku letak dekat tengah-tengah konten. Okay. So guys, macam kamu nampak tadi dekat konten sebelum ni, ada Ica kan. So now, Ica, proceed. Boleh terus buka dah? Terus buka. Beratnya. Memang barang skin TV kan berat. Takutlah Amri. Irfan. Oh ya, katalah di. Oh, itu bukan, itu Amri jelas. Tengah ngantuk ni. Takutlah Irfan dia. Dah jadi promote aku review ni. Review ni. Orang bilang review. Okay. Kan kita mau reshoot balik ya. Okay. Nanti kau angkat gitu, baru gitu. Kena angkat kena tangan? Ih, serapalah konten dia ni. Dah. Dia dah buka yang laju. Dia ambil take time. Semua orang takutlah konten kau ni. Wow, it looks real. Dah, masalahnya dia take time lah. Dia Ya, aku cuba kalau aku buka laju no. Kau telah buat benda ni dekat konten Nazrul sebelum ni. Tapi aku cakap terus terang, kau ada chemistry dengan apa Amri?
Apa? Sebab kamu kalau konten-konten begini kamu no reaction. Irfan, patutnya kau masuk lipas betul-betul lah ni. Nggak, kalau aku bagi masuk betul-betul nanti Aina yang baling aku punya barang-barang silap-silap kamera aku terbang juga tuh nanti. Oke, so Irfan, orang boleh tahu lah ada prank dalam ni. Macam mana nak buat tak? Yang di prank aku orang keberapa ni? sudah ke orang kelima kan nama Oh, ya, siapa je terkejut? Syami paling apa Aina 5 kali JJ. Aina 5 kali JJ. Okay. Kau siapa kakak kau ah? Boleh? Okay, so guys kita akan pergi orang seterusnya. Rina. Let's go. Sorry kepada Ipan sebab saya tak dapat nak buat reaction. So Shoot kah? Shoot boleh kah? baca. Hormat kau Ipan. Okay, ni aku explain je dulu. Aku to mic. Okay, ni aku dapat YouTube integration. Okay. Kau tahu lah macam mana? Tak. Yang buat konten dulu tengah-tengah iklan. Okay. So inilah aku Okay. dapat dari ni. Betul ke mat ni? Dia kecil duduk dalam ke? Kecil luar. Aku mau buat dengan kau lah. Okay. So sebab dia bagi nama suruh pilih 3 orang, 2 perempuan 1 lelaki. Tadi aku bawa Echa so, 1 lagi kau lah, adik-beradik. Okay. So ni lelaki nanti mungkin kanda aku bawa. Okay. Okay, so aku bercakap-cakap dulu. Lepas tu nanti, okay Rina, unboxing Rina. Oh, tu baru kau unboxing. Time kau unboxing tu lagu je masuk tu, tidak apa-apa pun. Okay. Okay, so 3, 2, 1. Okay guys, macam kamu nampak tadi di konten sebelum ni ada Rina. Ha. So guys, Sekejap. Kau teringat aku trauma dengan kau punya laba-laba tu. dan. Ini, wih duit ni. Okay. Integration ni. Okay. 3%. Okay Bagi ya? aku sikit. 3% lah. Dapat aku? Ya. Okay, boleh? Sebab 3 orang kan. Jadi seorang-seorang 3%. Okay. So guys, macam kamu nampak tadi di konten sebelah ada Rina. Okay. Kamu nampak sendiri Rina main game Ipan tu kan. So, guys, now Irfan just mau bagi tahu kamu sekarang nih kita rehat sebentar bersama apa Rina? Bersama Skin TV. Okay, Rina. Unboxing. Betul ke? Bersama Betul. Skin TV. SMR. Lepas tu buka je lah. Ya, buka. Tapi pandang kau lah, pandang. Semua dampak depan dia. Okay. Kejap aku takut. Tak. Okay, tak ada. Oh, tak ada apa pun. Rina tak takut lipat. Adik kau cakap kau takut pula. Rina tak takut lipat. Macam mana? I'm sorry. Apa yang ngomong sorry? Sebab Rina tak boleh terkejut. Sebab Rina tak takut lipat. Oh, kau kena yang benda-benda yang apa kan? Kalau dia melompat ke betul Rina takut. Aduh. Tak apalah, janganlah kecewa. Dah kecewa pun. Sorry. Aduh. Aku mati. Kau tahu tak, mati-mati aku prank semua orang yang cakap ini YouTube integration. Dia itu lah. Iya, dong percaya. Tapi kau tahu tak siapa paling banyak apa? Aisyah. Aina paling banyak 5 JJ dia. Kenapa JJ? Dia semua dia terkejut. Semua dia terkejut. Tak ada. Rina tak ada. Ni lipas ni dah biasa jumpa dalam kereta Echa. So Rina yang selalu bunuh. Faham? Okey, kalau gitu Ahad ni kita kerja kan? Kerja. Okey. Ipan akan bawa ular real, kita masing-masing pegang. Oh, berani ke? Berani. Rina, thank you. Okey, sama. Thank. Kalau ular dia tak boleh. Okey dah. Okey, sampai je. Terima kasih Pak. Sorry Alright. lah. Okay, steady. Sorry korang. So guys, itu je lah konten Ipan pada kali ini. Hopefully you guys enjoy. Just santai-santai punya konten saja. Sebab kita mau start apa sudah. Ini minggu kedua atau ketiga Nasihat Ipan puasa. So just enjoy je. Ipan just melengkapi apa aja. So sehingga kita jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga kesehatan. Yang paling penting jaga family kamu guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Cinta hati saya.